pun sampai tempat untuk saya bersarapan pagi. Ini dia warung Nek Munah Sungai Petai, Melaka. Wow, nampak kat bawah tu punyalah ramai orang. Mesti sarapan dia sedap-sedap. Bukan biasa-biasa ni. Apa kata? Jom ikut saya. Kita tengok apa yang ada dijual di sini. We stayed up late in a dream. We read a play with no theme. In which our love was... Wow, kita tengok kat sini ya, dia punya harga dia tu. Roti kosong 80 sen, roti telur RM1.50 saja. Mana nak cari? Lontong dia RM2.50 je. Apa lagi? Kena lah bajet kita. Order lah. Cari tempat duduk. The finest clothes that you can find. Inilah dia sarapan pagi saya. Lontong dan juga roti tampal. Memandangkan harga dekat sini murah. Saya order 2 jenis lah. Lontong RM2.50 dan roti tampal RM1.50. Memang murah, memang kena dengan bajet. Macam biasa lontong, ada nasi impit, ada sohun, kacang panjang, tauhu. Kuahnya pekat. Memang pekat. Nampak tu. Tak salah kalau orang Melaka tak ada sambalnya. Ini dia sambalnya. Baiknya, merah menyala. Saya nak rasa kuah dulu. Memang pekat, melekat. Terasalah rempah ratus dia, bahan-bahan dia. Santan tu sebenarnya yang membuatkan rasa kuah lontong ni lagi lemak, lagi sedap dan pekat. Memang baik. Baik terasa pula dengan nasi impit. Nasi impit yang lembut, yang gebu dia tu. Kena kuah lontong yang lemak-lemak manis, lemak-lemak masin, pedas-pedas sikit. Rasa macam pagi raya. Sayur sikit dengan dia punya sohun. Sayur taklah lembut sangat, tak lembik sangat. Liat-liat lagi, maknanya dia masih lagi segar. Ni dia sohun dengan nasi impit. Banjirkan kuah dia lagi sikit. Nampak roh dengan sambal. Wah, mai terasa tengok. Sambal dia manis-manis pedas je. Sesuai dimakan dengan lontong. Sambal ni kalau pedas sangat, dah hilang dah rasa lemak manis dekat kuah lontong tu. Yang macam dekat warung Nek Munah ni, seimbang rasanya. Memang sempurna. Takkan nak biasa saja. Kita cuba roti tampal pula. Roti tampal ni, penebar dia seorang wanita. Cara dia tebar pun memang lain. Dia tebar. Lepas tu, dia campak. Macam bali joran pun ada tak? Rupa-rupanya tu teknik nak melembutkan roti tu. Roti dia wangi, lembut. Bila dicicah dengan kuah roti canai ni, rasa dia memang lain. Kuah roti canai ni, kuah dal. Lepas tu dia campur dengan sambal tu yang nampak kemerah-merahan ataupun minyak-minyak naik atas tu. Rasa roti tampal ni, dia berkerak di luar, lembut di dalam. Lepas tu, cair lagi telur kuning dia. Meleleh-leleh. Memang rasa dia memang padu lah. Kuning telur tu dia basahkan lagi roti yang lembut tu. Wow. Bila masuk mulut dah kunyah, dia punya lemak tu memang lain macam. Melekat sampai ke langit-langit dia. Jangan terkejut. Jangan tak percaya pula. Makanan di sini tak ada yang lebih daripada RM5 harganya. Sebab tu saya boleh makan 2 ni. Sebab apa? Murah. Sesiapa yang ada di sekitar Melaka ke, luar Melaka ke, wajib kena singgah warung Nek Munah ni. Makanan dia memang sedap. Makan di kampung, rasa lebih tenang. Nak apa lagi? Rugi sangatlah kalau tak cuba. Sedap kot. Selalu, boleh dikatakan selalu. Ini baru first time boleh ke sini. Memang every week saya memang datang dengan husband saya kat sini. Dia tak tebal kan, dia nipis dan sedap lah. Roti dia lembut lah. Kuah dia pun sedap lah. Boleh tahan sedap jugalah. Dia punya kuah
sambal dia. Cukup dengan dia punya rasa rencah dia, ayam semua, nasi impit lembut. Ini ada rasa lemak lebih sikit lah. Sedap. Kuah dia memang kenalah blend dia tu. Harga okey, betul-betul mampu. Sangat berbaloi. Daripada banding tempat lain, ini okey lah. Kat sini memang murah lah dengan rasa yang sedap dan murah. Nama Kak Rozana. Kedai ni buka bermula tahun 96. Di sini biasa yang top lah cepat habis, mi kari, lontong, nasi lemak, sup-sup je lah. Tukar masak kat sini Nek Muna. Sampai sekarang pun masih nenek tu lagi yang masak. Glamour Nek Muna ni. Untuk lontong tu kita cuma pekatkan kuah dia je lah, kita lebihkan santan. Kan roti dekat kedai-kedai lain tu dia ada style mamak punya style. Tapi dekat sini kita buat kita punya cara sendirilah. Lagi nipis, lagi lembut lah sikit lah kan daripada lain. Akak rasa berpatutan lah juga sini. Mampulah juga akak rasa kan. Daripada pukul 7 sampai pukul 12. Setiap hari kecuali hari Isnin, cutilah. Okey, pada sesiapa yang datang ataupun singgah ke Melaka, harap-harap singgahlah dekat warung Nek Muna ni. Cubalah rasa masakan kita orang. InsyaAllah memang memuaskan hati lah kan. Datanglah. She's been living